tidur pukul 2 pagi si brother Syahid kita ni terjaga. Pukul 2 pagi. Kalau korang terjaga pukul 2 pagi, korang buat apa? Bukan kisah kat rumah ni, dekat asrama. So kalau korang pernah duduk asrama, ada pengalaman, kongsi. Kalau tak ada, dengar je. Alright? So bila brother Syahid kita ni terjaga, and then dia tengok sekeliling, dan dia rasa macam suasana malam tu bukan main sunyi lagi. Macam ya, macam tak. Okay, tak ada. Okay, tak jadilah. Aku bukan Zul Arifin. Okay, so suasana malam tu bukan main sunyi lagi. Okay, sunyi sangat-sangat tak macam biasa. Yelah, memanglah kita tahu malam ni memang sunyi, tapi kita boleh rasa tahu ada something yang berbeza ataupun benda tu biasa. So brother kita ni bila dia cuba untuk tidur semula, tiba-tiba terdengar satu bunyi daripada koridor. Bunyi dia tak. Bunyi apa tu? First, dia dengar bunyi tu macam benda yang jatuh. Tapi lama-lama bunyi tu semakin lama, semakin dekat, sampailah berhenti betul-betul depan pintu bilik ni. Okay, so korang boleh tunggu next part, ataupun korang boleh tekan video yang aku dah sediakan dekat bawah ni untuk full video tentang kisah seram ni. Check it out. Assalamualaikum.